Korang yang ada enzima ni mesti tak selesa kan, garu sana, garu sini. Hari ni I nak share dengan korang vitamin yang baik untuk orang yang ada enzima. Yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C ni dia membantu tau untuk imunisasi badan kita dan dia membantu untuk penyembuhan luka dan membantu melembapkan kulit serta menambah kolagen. Yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ni dia support tau immune system dalam badan kita dan dia bantu stabilkan hormon dan stabilkan gula dalam darah. Okey, yang ketiga adalah magnesium. Magnesium ni dapat membantu tau menurunkan keradangan dekat kulit korang tu. Lepas tu dia boleh membantu untuk kurangkan stres. Korang banyak stres kan? Orang-orang anxiety boleh amalkan magnesium ni. Sebab apa tau? Vitamin D ni dia sangat perlukan magnesium ni untuk berfungsi secara sepenuhnya. Contoh, bila you ada enzima, mestilah you stres. Ada ke orang sakit happy je 24 jam? Tak kan? Okay, jadi magnesium ni dia akan bantu you punya otak dan badan you ni untuk manage stres tu. Yang keempat adalah prebiotik. Korang kena faham tau, penyakit kulit ni sebenarnya dia kena mengena dengan usus. So prebiotik ni dia akan membantu menurunkan keradangan dan dia mengurangkanlah resiko masalah kulit korang tu. So semoga membantu.